Malaysia memerlukan sekurang-kurangnya 2,000 beg darah setiap hari untuk memenuhi keperluan kesihatan, terutamanya di kawasan berkeperluan tinggi seperti Lembah Kelang, di mana permintaan harian telah meningkat daripada 500 ke 700 unit dalam tempoh 2 tahun yang lalu. Berikutan permintaan tinggi membabitkan semua jenis kumpulan darah. Sehubungan itu, Pengarah PDN Dr. Muhammad Masrin Mat Zarin merayu orang ramai tampil menderma darah bagi mengelakkan krisis kekurangan darah. Namun begitu, hanya kira-kira 2.2% rakyat Malaysia yang menderma darah setiap tahun. Jauh lebih rendah daripada kadar pendermaan 3.5 hingga 5% di negara-negara yang maju. Hanya 2.2% daripada populasi penduduk di negara ini adalah penderma darah berbanding peratusan yang ditetapkan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, iaitu sekurang-kurangnya 5%. Menurut Timbalan Menteri Kesihatan Dato' Dr. Nur Azmi Ghazali, lebih ketara kebanyakan penderma adalah penyumbang tetap secara sukarela yang kebanyakan berusia lebih 60 tahun. Kekurangan ini memberikan tekanan besar kepada sistem kesihatan negara dan membahayakan nyawa pesakit yang bergantung kepada pemindahan darah secara berkala dan tepat pada masanya. Majlis Qudamul Ahmadiyah Malaysia memahami betapa pentingnya situasi ini. Oleh itu, kami komited untuk menyediakan peluang dan platform kepada setiap rakyat Malaysia untuk tampil ke hadapan dan memainkan peranan. Kempen derma darah yang kami lakukan di seluruh negara direka bentuk supaya lebih inklusif, mudah akses dan memberi impak yang besar. Kerana kami percaya bahawa menyelamatkan nyawa adalah tanggungjawab kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wakil dari Majlis Qudamul Ahmadiyah bekerjasama dengan Ansarullah dan Lajnah Imailah serta bergabung dengan bekerjasama juga dengan Pusat Darah Negara PDN dengan PESCO untuk membenarkan kita membuat program derma darah. Alhamdulillah, selama 2 hari berlangsung kita dapat pendaftaran yang kita terima iaitu 130 orang dan berjaya menderma iaitu 83 orang. Satu beg darah boleh menyelamatkan sehingga 3 nyawa. Ia mungkin nampak sebagai satu tindakan yang kecil, tetapi kesannya sangat besar dan menyentuh kehidupan ramai. Melalui inisiatif ini, kami bukan hanya ingin mengumpulkan darah, tetapi kami juga ingin membangunkan budaya kasih sayang, keprihatinan dan khidmat masyarakat dalam kalangan rakyat Malaysia. Kempen ini dijalankan dengan kerjasama erat daripada Pusat Darah Negara, hospital-hospital negeri dan rakan-rakan NGO serta pusat beli belah di seluruh Malaysia. Usaha bersama ini membolehkan kami membawa kempen derma darah ke tempat-tempat yang strategik dan mudah diakses oleh orang ramai dalam suasana yang selesa, selamat dan profesional. Kami juga menyokong sepenuhnya sambutan Hari Penderma Darah Sedunia. Sempena bulan Jun dan Julai ini, Majlis Qudamul Ahmadiyah Malaysia akan menganjurkan kempen derma darah di 10 lokasi berbeza di seluruh negara. Kami menjemput anda semua, rakan-rakan, ahli keluarga dan seluruh masyarakat untuk turut serta hulurkan tangan dan membantu menyelamatkan nyawa. Selamatkan nyawa, derma darah bersama Majlis Qudamul Ahmadiyah Malaysia.